Kenapa awak ambil barang saya ni? Mana ada Bu, bukan saya Bu. Dah kenapa barang saya ada dekat sini? Kalau awak tak mengaku, saya tak kira tau. Saya report polis. Bukan saya Bu. Apa yang bising pagi-pagi ni, nak tidur pun susah lah. Maaf bang, sebenarnya bibik kita ni suka mencuri. Dian berapa kali dah jumpa baju-baju Dian dekat sini. Mula-mula dia bawa baju, lama-lama dia bawa lah emas bang. Awak tu satulah baju je pun. Mungkin dia salah letak ke, bibik juga yang selalu basuh, lipat baju kita tau. Tapi takkan lah bang. Dah, abang tak nak dengar lagi. Dah jom, abang nak pergi Dian Signature. Ada koleksi terbaru diorang. Yelah. Jom. Awas kamu ya. Awas kamu, goblok. Rajanya kamu. Adalah. Jual mahal ni. Siapa nama ni? Nama saya Tika bang. Sedapnya nama. Kamu kerja sini je? Saya pembantu rumah dekat sini. Nak kenal boleh? Tika single lagi ke? Malulah bang. Janganlah malu. Cakap je lah. Kalau single abang nak kawan betul-betul. Cakap apa pula abang ni? Tika ni cantik dah. Asulah. Tengok Tika pitik lalat tu. Ada je lah bang. Betul. Jom lah bang. Majikan saya sering keluar. Lihat Dian Signature. Tak bahaya ke? Tak, macam saya cakap, kat dalam rumah ni banyak barang kemas bang. Boleh kaya kita bang. Kalau kantoi macam mana? Taklah, aman je bang. Abang jangan risau. Yelah. Jom. Oh, ni kerja kamu rupanya. Kan saya dah cakap bang, memang bibik kita ni pencuri. Ni siapa pula ni? Amboi, siap bawa masuk laki Enggak Bu, salah faham Bu ini. Saya pun baru kenal lelaki ni. Agak dia yang curi Bu. Puan Dian jangan risau. Saya akan siasat dan menyamar sebaik mungkin. Tolong saya sebab saya memang perlukan bukti. Semenjak bibik saya tu masuk kerja, sampai sekarang banyak barang-barang saya hilang. Tolong tau. Oh. Baik, kes berat ni. Baik Puan. Maaf Bu, ini semua salah faham Bu. Cukup. Saya tak nak dengar. Saya percayakan awak tapi awak tikam belakang saya. Taklah Bu. Saya dah ada dah semua bukti. Awak jawablah sendiri dekat balai polis nanti. Tolonglah Bu, janganlah Bu. Saya bagi kepercayaan awak dekat rumah ni tapi macam ni awak balas. Sekarang ni saya dah call polis. Awak tunggulah polis datang. Jangan Bu. Dalam dunia ni, bukan semua orang yang duduk serumah dengan kita layak untuk terima amanah sebenarnya. Macam yang dalam cerita tadi tu kan, Akak Abang boleh nampak walaupun dia duduk sama-sama dengan kita, walaupun dia makan satu table dengan kita, pun masih nak khianat kita. Macam dalam sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Hadis riwayat Ahmad. Tiada iman bagi mereka yang tidak menjaga amanah. Jadi Akak Abang, Allah SWT boleh sembunyikan dosa kita hari ini. Tapi ingat, dekat hari akhirat nanti, Allah akan buka semuanya. Bagi semua orang tahu apa yang kita kerjakan di belakang kita. Jadi Akak Abang, kalau nak dapatkan item yang best, macam dekat belakang iPad ni, boleh terus datang ke galeri kita. Jangan lupa juga untuk set appointment. Ingat Akak Abang nak cari dekat mana? Dian Signature HQ, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.